Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua trader-trader yang ada di sini. Alright, bersama saya Amar Yasir, market analyst anda di Torex Asia. Hari ini 1 Disember 2025 bersama saya sekali lagi untuk kita membuat ulasan terhadap apa yang berlaku kepada pasaran sepanjang minggu lepas, iaitu 24 sehingga 28 hari bulan. So, laporan analisa kita hari ini akan merangkumi prestasi mata wang utama, komoditi dan juga pasaran kripto. Jadi pastikan anda ikuti ulasan ini sehingga habis untuk memahami gambaran penuh pasaran serta apa yang anda patut beri perhatian pada minggu ini. Jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Kita akan pergi kepada mata wang utama kita, iaitu Dollar Index. Okay, now kita akan pergi kepada mata wang utama kita, iaitu Dollar Index. Dolar Amerika Syarikat terus kukuh dalam suasana berhati-hati. Kalau kita lihat minggu lepas, dolar menutup minggu dengan nada kukuh apabila pasaran global kembali berhati-hati terhadap keadaan makro data ekonomi Amerika Syarikat yang diterbitkan secara berperingkat selepas penangguhan sebelum ini memberikan gambaran bahawa ekonomi Amerika Syarikat kekal lebih stabil berbanding rakan-rakan global yang lain. Jadi walaupun terdapat tanda-tanda tambat perlambatan sederhana, inflasi teras yang masih melekat dan perbelanjaan pengguna yang stabil memberikan alasan kukuh kepada Federal Reserve untuk mengekalkan pendirian berhati-hati tanpa sebarang isyarat jelas ke arah pemotongan kadar dalam masa terdekat. So, dalam keadaan risk off dan juga aliran keluar daripada aset berisiko, USD terus kita panggil menikmati permintaan sebagai safe haven asset sepanjang minggu lalu. Dolar berjaya mengekalkan dominasi terutamanya berbanding mata wang yang lebih rendah kepada berbanding mata wang yang lebih terdedah kepada risiko. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta Dollar Index. Okey, di hadapan anda ini merupakan carta Dollar Index. Kita tukar kepada time frame yang lebih besar. Alright, pada minggu-minggu sebelum ini kita dapat lihat dolar Amerika Syarikat sekali lagi mencuba. Sekejap, saya tutup dulu yang ni supaya kita nampak lebih clear. Pada minggu-minggu sebelum ini kita dapat lihat dolar Amerika mencuba sekali lagi paras resisten yang ada di atas, iaitu harga pada bulan 5 November 2025, which is dekat sini lah. Alright, dari sudut technical analysis kita nampak 3 kali price mencuba pada harga yang sama dan akhirnya rebound menurun ke bawah mencari paras terendah yang terakhir, iaitu 99.32. Jadi daripada sudut technical analysis, saya menjangkakan dollar index akan mencari paras support yang lebih kukuh di bawah di sekitar 99.061. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu apakah ada sebarang sentimen yang mungkin bakal berlaku pada minggu ini. Jadi sekiranya pasaran terus bergerak ke bawah, saya menjangkakan bahawa dollar index akan mencuba paras support yang telah saya tandakan di atas. Okey, melainkan sekiranya terdapat satu momentum yang memecahkan momentum bearish yang berlaku sekarang ini, maka saya menjangkakan akan berlaku retest kali keempat, okey, kali keempat pada harga tertinggi yang pernah dicapai, iaitu pada harga 100.35. So boleh perhatikan, cuma daripada kesimpulan yang apa yang saya boleh dapatkan kat sini adalah kedudukan dollar index sekarang ini masih dalam posisi bearish. Jadi kita fokus kepada situ terlebih dahulu dan fokus pada kawasan-kawasan support yang berada di bawah. Ada dua penandaan support yang kita boleh lihat ke sini dan satu lagi berada di sekitar 98.675 accumulate daripada harga turun dan harga bawah. Okey, so itu saja yang kita boleh lihat daripada dollar index. Kita akan pergi kepada mata wang seterusnya, iaitu GBP USD. Okey, GBP USD, pound kekal lemah dengan tekanan daripada dolar Amerika. Okey, GBP USD berada dalam keadaan tertekan sepanjang minggu lalu apabila pound gagal untuk mengekalkan momentum pemulihan. Pengukuhan dolar Amerika Syarikat memberikan tekanan berterusan kepada pasangan inilah. Okey, sementara kalau kita lihat data domestik UK yang bercampur-campur menambah lagi
beban sentimen terhadap mata wang GBP itu sendiri. Namun kalau kita lihat kat sini, inflasi di UK yang masih tinggi menyukarkan BOE ataupun Bank of England untuk memberi isyarat pelonggaran dasar dalam masa terdekat. Tetapi pada masa yang sama, kita dapat lihat pertumbuhan ekonomi negara itu menunjukkan kelembapan yang nyata. Jadi ketidakseimbangan ini menyebabkan pound berada dalam kedudukan lemah dan sebarang pemulihan GBP USD dijangka terhad selari dengan dolar Amerika Syarikat yang kekal mengukuh, dan pasaran tidak melihat perubahan ketara dalam dasar BOE seperti yang kita sebutkan tadi. Dari sebenarnya struktur teknikal juga menunjukkan kecenderungan menurun. Kita akan lihat sebentar lagi, dengan pelabur lebih berhati-hati untuk mengambil posisi panjang pada pound dalam keadaan sentimen global yang tidak menentu. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada chart GBP USD. Okey, daripada sudut technical analysis, apa yang boleh saya simpulkan pada time frame H4, kita dapat lihat dekat sini satu pergerakan bearish, okey, satu pergerakan bearish untuk chart GU. Okey, consistent bearish yang kita dapat lihat dekat sini. Okey, tapi kalau kata kita pergi kepada lebih detail sikit, okey, kalau kita ubah sedikit chart, dari sudut technical analysis, saya menjangkakan bahawa pada minggu ini mungkin akan berlaku peningkatan pada sudut harga untuk mencuba paras resisten yang ada di atas. Kalau kita tukar kepada time line, okey, kalau saya ubah kepada line, apa yang kita boleh lihat dekat sini, ada satu momentum breakout yang telah pun berlaku di kawasan sini. Okey, ada satu momentum breakout yang berlaku di area sini, berjaya memecahkan paras terendah yang pernah dicapai sebelum ini. So kesimpulan saya dari sudut technical analysis, apa yang saya boleh simpulkan, saya menjangkakan bahawa GBP USD akan mencuba kembali ke paras breakout yang telah pun dilakukan dan kembali untuk mencuba paras resisten yang berada di atas di sekitar 1.335 ataupun satu lagi zone resistance, strong resistance yang boleh kita buat penandaan, iaitu di sekitar 1.356. Apapun, berhati-hati. Okey, seperti yang kita jangkakan, ada dua possibility yang mungkin bakal berlaku. Sama ada akan terus melakukan kenaikan daripada harga terkini, ataupun mungkin akan berlaku price correction ataupun retracement, mencuba semula kembali ke paras breakout dan akan mencari paras resistance seterusnya pada minggu ini. So hari ini baru hari Isnin. So jangan terlalu gupuh untuk membuat analisa. Perhatikan dulu pergerakan chart sebelum membuat sebarang perancangan perdagangan pada masa akan datang. Okey, so kita akan pergi kepada mata wang seterusnya, kegemaran trader-trader seluruh dunia, iaitu XAU USD. Okey, emas ataupun XAU USD minggu lepas kekal stabil sebagai aset pelindung nilai ataupun safe haven asset. Kalau kita dapat lihat, pergerakan emas minggu lepas mengekalkan pergerakan stabil, berhampiran paras tertinggi minggu lalu disokong oleh permintaan terhadap safe haven asset di peringkat global. Ketidaktentuan data ekonomi global bersama pembetulan dalam pasaran equity menyebabkan pelabur kembali mencari emas sebagai pelindung modal. Walaupun kalau kita lihat, modal Amerika Syarikat mengukuh emas kekal bertahan hasil bond Amerika Syarikat yang berada dalam julat yang stabil, sekaligus mengurangkan tekanan kepada logam berharga ini. Permintaan fizikal dan aliran masuk ke ETF berkaitan emas turut mengekalkan struktur harga yang lebih baik untuk emas. Buat masa ini, kalau kita lihat, emas kekal dalam mood konstruktif dengan kecenderungan untuk terus bergerak stabil atau perlahan-lahan meningkat sekiranya sentimen risk off berlarutan sepanjang minggu ini. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta emas. Okey, jom kita lihat prestasi gold sepanjang minggu lepas. Okey, sepanjang minggu lepas, kalau kita dapat saksikan, momentum gold kembali membuat trend bearish setelah berlaku penurunan daripada minggu-minggu sebelumnya. Okey, daripada paras harga tertinggi di sekitar berapa ni? Harga tertinggi yang pernah dicapai iaitu 4.36, turun ke bawah paras harga terendah iaitu 3886, dan kini gold
mengukuh mencari semula momentum untuk bearish. So siapa yang ada mengikuti analisa saya pada minggu sebelum ini, saya ada membuat bacaan bahawa mungkin gold akan mencuba kembali paras harga tertinggi yang berada di atas. Okey. Dan hari ini pembukaan minggu hari Isnin kita dapat lihat satu momentum bullish terjadi pada pagi ini, menjangkakan bahawa gold tak akan berpaling ke belakang semula, akan terus mencari paras resisten yang berada di atas ataupun paras harga tertinggi yang pernah dicapai sebelum ini, selari dengan data yang dikeluarkan oleh isu fundamental yang seperti saya sebutkan tadi. Okay? So untuk trader-trader yang hari minggu ini untuk nak trade kepada gold, perhatikan satu kawasan resisten, penandaan kawasan resisten yang berada di atas, dan juga satu lagi kawasan support untuk anda membuat sebarang keputusan strategi dagangan anda. Sekiranya ada struktur ataupun isu yang melemahkan gold melepasi para support, okey, melepasi para support di bawah, saya menjagakan gold akan mencuba paras terendah yang pernah dicapai pada sebelum ini, iaitu pada 28 Oktober 2025. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, percubaan support ini perlulah dilakukan dengan dalam keadaan strong momentum breakout untuk kita memastikan bahawa trend itu akan bertukar dan bukan sekadar bersifat correction ataupun bersifat retracement. So dua keadaan price yang berada di hadapan anda sekarang ini. Sekiranya gold meneruskan momentum bearish, gold meneruskan momentum bullish, perhatikan kawasan tertinggi yang pernah dicapai sebelum ini, iaitu 4.38, dan sekiranya gold membuat penurunan, perhatikan kawasan support yang pertama yang terletak di sini. Okey, perhatikan sekiranya berlaku rejection ataupun berlakunya penetration dekat kawasan support yang kita tandakan di bawah. So ini adalah beberapa kawasan penandaan yang mungkin anda boleh perhatikan sebanyak aktiviti dagangan anda, terutamanya untuk instrumen gold. So kita nak pergi kepada instrumen yang terakhir untuk ulasan kita pada minggu ini, iaitu BTC ataupun Bitcoin. Okey, ini adalah instrumen yang terakhir untuk ulasan kita pada minggu ini. Bitcoin bergerak mendata dengan nada yang lebih berhati-hati. Kalau kita dapat lihat, Bitcoin menunjukkan pergerakan mendata sepanjang minggu lalu, mengekalkan julat harga yang agak stabil meskipun keadaan pasaran global masih lagi bercampur-campur. Pengukuhan mata wang dolar menghadkan potensi kenaikan BTC untuk membuat kenaikan agresif. Namun kalau kita lihat minat pelabur institusi terhadap Bitcoin membantu memastikan tekanan jualan tidak berlaku secara besar-besaran. Okay, sentimen kripto secara keseluruhan masih lagi berhati-hati, dan kita dapat lihat pelabur menunggu isyarat yang lebih jelas mengenai hala 7 dasar monetary AS ataupun data monetary Amerika Syarikat, serta merujuk kembali kepada pasaran kripto itu sendiri. Walaupun atas kertas Bitcoin berada dalam trend menaik jangka sederhana, minggu lalu menunjukkan bahawa pasaran masih sensitif kepada pergerakan dolar dan keadaan risiko global. Okey, jom kita lihat apa yang berlaku kepada chart BTC ataupun Bitcoin. Baik, di hadapan anda sekarang merupakan carta BTC USD. Jom kita lihat daripada sudut technical analysis apa yang saya boleh simpulkan. Kita tukar kepada line dan kita tarik satu trend line. Kita nak identify pergerakan pasaran sekarang ini. Kita dapat lihat trend masih lagi berada di bawah paras resisten ataupun upper level resisten yang seperti saya tandakan di atas. Walau macam mana sekalipun, ini sekadar penandaan untuk menjadi indikator kepada kita merancang strategi dagangan sekiranya anda trade kepada Bitcoin. Dua kawasan support dan resisten yang mungkin saya boleh bertandakan dekat sini. Satu di kawasan paras terendah yang pernah dicapai oleh BTC, iaitu di sekitar 82271, dan kita dapat lihat sekarang ini price sedang menuju ke arah support yang kita tandakan. So dekat sini sekiranya price masuk ke kawasan support ni, perhatikan reaction candle di sini, sama ada berlakunya rejection ataupun berlakunya reaction
pantulan semula harga mencari paras resisten di atas. Namun sekiranya candle terus memecahkan paras support, saya menjagakan bahawa BTC akan terus mencari paras support yang lebih signifikan berada di bawah. So kalau kita tengok daripada long view, kita buka kepada daily. Okey. Agak jauh juga ya. Okey, agak jauh juga kalau kata gold BTC terus mencari paras di bawah. Paras support yang seterusnya sekiranya harga terendah pada masa kini berjaya ditembusi, dijangkakan BTC akan mencuba ke paras 78,836. Okey. So kita kembali kepada time frame H4. Dah semakin hampir. Okey, kalau kita dapat lihat sini dah semakin hampir. Seperti yang saya katakan tadi, tunggu reaction candle apabila berada di paras support kita yang pertama. Sekiranya chart ataupun BTC membuat kenaikan, kita perlu perhatikan beberapa kawasan resisten yang boleh anda perhatikan, iaitu di sekitar 95.547 dan satu lagi di paras kita boleh buat penandaan dekat sini. So ni adalah dua kawasan yang anda boleh perhatikan sekiranya berlaku rejection dan pertukaran trend berlaku daripada pergerakan menurun sekarang bertukar kepada menaik pada minggu ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Beberapa mata wang utama, komoditis dan juga mata wang kripto telah pun kita ulas. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa terus ikuti kami di Torex Asia. Setiap hari Isnin saya akan membuat analisa mingguan dan diharapkan video ini mampu memberi anda sedikit sebanyak idea untuk anda rancang aktiviti dagangan anda pada minggu ini. Jangan lupa terus ikuti kami di Torex Asia. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye bye.